Assalamualaikum. Lalu sikit ya. Tadi kita potong buang kat sini. Assalamualaikum bang. Lalu sikit ya. Oi, sorry lah. Pijak tu. Berada kita ada kat situ. Dia potong buang gini. Alhamdulillah. Lembu kita tak jumpa lagi ni. Berada ni ada dekat sini. Dengan pondok. Dia punya brother. Dia punya channel kampung, TV kampung dia. Dia orang mesti masuk ni. Jarang-jarang taklah tiap hari kawan-kawan. Dia jarang-jarang sekali yang lalu kita ambil gambar. Masuk kan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni 15 hari bulan 15 bulan 4 2026 bersama dengan 26 Syawal 1443 Hijrah. Okey, berkait dengan Jamil ni. Jamil sebelah rumah Pak Cok ni. Hari pertama dia colek dengar tu kan, bini saya tu 100 ribu lebih hilang daripada akaun bank. Assalamualaikum bang. Jamil tu kan, orang kebuah tu. Alhamdulillah. 100 ribu lebih, 100 ribu dekat 100 ribu lebih, 170 ribu lebih. Hari yang dia colek, dia bawa pergi ke rumah dia apa benda tu, yang Jamil ni isu dia. Lepas pada tu pakatan dia orang ni, dia buat kerja macam tu lah. Itu pasal yang Jamil ni apa benda dekat rumah Pak Cok dengan Abu Pak Cok ni. Aku nak minta geran tanah dia kan. Aku perlu geran tanah dia. Jamil ni minta cek balik ni SBRM. Kau cerita macam mana ni polis, macam mana Jamil ni cerita kan. Jamil sebelah rumah Jamil ni Abang Ahmad ni, Abang Jamil ni kan, aku Abang Jamil kan, Jamilah kan, Jamilah kan. 100 ribu lebih tau. Cek dulu betul ke tidak. Sebab memang benda tu memang nama dia. Macam mana dia semua kita tak tahu. Tapi tak ada kelulusan pun apa benda pun. Kita tak bagi persetujuan apa-apa benda pun. Masa tu nak tu dengan anak kecil tu kena colek dekat situ. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan saya. Nak bongkar dia punya tradisional kan, urusan apa benda bawa NGO ni. Dia ada kuasa pembeli. Ada kuasa pembeli dekat situ, boleh buat dakwaan apa benda pelik-pelik dekat situ. Barang-barang saya, motor saya ada itu dekat situ. Anak bini saya kena colek tu, anak bini saya. Lepas pada tu Fika saya kena colek dengan rumah Jamil ni. Dia khabar saudara lah apa benda lah. Dia curi duit tu kan, dia buat rumah dia. Kalau betul lah benda ni kan. Sebab saya tengok akaun bank tu boleh bayar kepada ni, barang-barang tu. Dia khabar kita ni ada urusan mereka dengan dia. Padahal tak ada apa benda pun. Padahal kena tipu gitu betul. Ni satu lagi kumpulan lembu. Kau kita jumpa lah. Balik!